Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Irfan bin Ruslan daripada unit BM3 PSMP 2328 dan pada hari ini saya akan membentangkan kursus PGMS 3273 iaitu yang bertajuk Ujian Kemahiran Sukan Spesifik dan saya memilih sukan rugby sentuh. Dan nama pensyarah saya adalah Dr. Zuaizan bin Yasin. Kita mulakan dengan pengenalan iaitu apa itu sukan rugby sentuh. Asal-usul rugby sentuh ini ataupun juga dikenali sebagai rugby touch boleh ditelusuri kembali ke Australia pada zaman 1960-an sebagai permainan pemanasan untuk kod rugby. Rugby sentuh merupakan permainan yang pantas melibatkan sentuhan yang minimum dan tidak berbahaya. Dan adakah sukan ini sesuai untuk semua golongan masyarakat? Sudah tentu. Permainan ini sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat sama ada tua ataupun muda dan lelaki maupun perempuan. Permainan ini menarik untuk meningkatkan kemahiran asas larian, pengendalian bola, mengelak dan memberi sokongan. Dan fokus pembentangan pada hari ini saya memilih untuk ujian kemahiran menghantar, menerima serta mengelecek dan mengelak. Objektif ujian kemahiran ini adalah untuk mengukur kemahiran spesifik, hantaran dan tangkapan serta keupayaan mengawal bola dengan kriteria yang jelas, mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran mengelecek dan mengelak, memberikan maklum balas berdasarkan data pencapaian murid itu dan mengelompokkan murid mengikut tahap keupayaan untuk tujuan perancangan latihan yang lebih berkesan. Dan yang terakhir, menilai aspek teknikal secara terperinci dalam kemahiran asas rugby sentuh yang dipilih. Bagi perincian ujian yang pertama, iaitu menghantar dan menangkap, murid perlulah secara berpasangan dengan jarak 3 hingga 5 meter dan mereka dikehendaki untuk membuat 10 kali hantaran dan 10 kali tangkapan. Dan markah akan diambil berdasarkan ketetapan hantaran mereka. Dan antara kelebihan perincian ujian ini adalah mudah untuk dilaksanakan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Membolehkan penilaian dilakukan secara individu dengan lebih fokus, membantu meningkatkan koordinasi mata dan tangan serta komunikasi antara rakan. Seterusnya untuk perincian ujian yang kedua iaitu ujian menggelecek dan mengelak, kemahiran menggelecek dan mengelak ataupun juga dikenali sebagai side step kalau di dalam sukan rugby. Laluan zigzag akan disusun dengan 5 kon dan murid membawa bola melalui zigzag tersebut dan masa direkod dari awal hinggalah ke akhir. Fokus ini adalah kepada kelincahan mereka membuat pergerakan itu. Antara kelebihan untuk meningkatkan kelincahan dan kawalan bola murid, memberi gambaran jelas tentang keupayaan mereka, menggalakkan murid membuat keputusan pantas semasa pergerakan. Seterusnya kita pergi kepada prosedur pelaksanaan. Bagaimana ujian ini dilaksanakan, sudah tentulah perlunya ada persediaan awal. Kawasan ujian yang selamat dan sesuai disediakan, antara padang ataupun gelanggang. Kon disusun bagi menandakan jarak hantaran dan laluan zigzag yang kita perlukan. Seorang pencatat perlu dilantik untuk merekod skor pada borang penilaian. Dan murid juga diberi masa percubaan, contohnya 3 minit bagi setiap kemahiran. Dan peralatan seperti bola dan wisil perlulah disediakan. Dan prosedurnya, guru meniup wisil sebagai isyarat permulaan ujian dan murid bersedia dalam posisi untuk melakukan hantaran ataupun tangkapan dan murid melakukan hantaran pada jarak yang ditetapkan. Pencatat perlulah merekod markah berdasarkan ketetapan hantaran itu. Dan seterusnya, bagi ujian seterusnya, murid bergerak ke stesen kedua untuk ujian menggelecek dan mengelak. Murid berlari secara zigzag melalui kon sambil membawa bola rugby. Masa diambil bagi menilai kelincahan dan kawalan bola murid dan pencatat merekodkan masa dan prestasi murid. Dan setiap ujian itu diulang sebanyak 3 kali percubaan sehinggalah skor terbaik diambil sebagai keputusan akhir. Dan ini adalah merupakan keperluan ujian iaitu bola rugby sentuh, kasut rugby, kon penanda, wisil dan borang skor. Kita pergi kepada kaedah penilaian bagaimana ujian ini mendapatkan skor dan kriteria yang kita mahu. Untuk ujian passing dan catching iaitu menghantar dan menangkap, antara kriterianya adalah kita dapat tengok kat sini, hantaran tepat akan mendapat 2 markah, hantaran kurang tepat 1 markah dan hantaran yang gagal adalah 0 markah. Dan penerangannya adalah hantaran tepat ini seperti mana bola itu sampai tepat dan berjaya ditangkap. Dan bola sampai tetapi tangkapan itu kurang kemas, mendapatlah hantaran kurang tepat. Untuk ujian menggelecek dan mengelak pula, kita akan lihat masa yang terpantas, masa sederhana dan masa yang perlahan. Dan
Masa yang paling singkat menunjukkan prestasi yang terbaik, di mana pergerakan yang sederhana lancar pula adalah masa yang sederhana, diikuti dengan kurang kawalan dan kelincahan, kita dapat tengok masa yang perlahan. Rubrik penilaiannya pula adalah pada tahap baik, sederhana dan lemah. Kita dapat lihat antara passing dan catching serta menggelecek dan mengelak itu, bagaimana rubrik ini dibezakan antara baik, sederhana dan lemah. Dan sebagai contoh, kita dapat lihat Ali, Abu dan Ami ini dengan markahnya sebegitu, dan kita dapat tetapkan tahap mereka berada di tahap yang mana. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan dan batasan untuk membuat penilaian ujian ini. Antara kelebihan yang pertama adalah mudah dilaksanakan, selamat, praktikal, kita dapat menilai kemahiran asas dan meningkatkan penglibatan murid. Dan antara batasannya adalah masa yang juga terhad, iaitu perbezaan tahap murid, ada yang murid cepat mahir, ada yang kurang mahir, dan kebergantungannya kepada pemerhati. Yang seterusnya adalah faktor persekitaran, dapat lihat juga antara padangnya adalah ataupun sesuai ataupun tidak, dan seterusnya konsistensi murid. Dan antara aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan adalah pemeriksaan gelanggang. Suasana padang tersebut adakah sesuai untuk kita membuat penilaian rugby. Dan peralatan yang selamat, antara kon yang baguslah, yang tidak tajam ataupun rosak sebagainya. Dan pakaian dan kasut yang betul, kita buat dengan pemanasan badan dan kesihatan pemain, memastikan murid itu berada pada tahap kesihatan yang baik. Seterusnya kita akhiri dengan cooling down. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Saya akhiri pembentangan saya dengan kata-kata daripada Richie McCaw, iaitu pemain daripada All Black in New Zealand. Your preparation is your protection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.